Tengok belakang ni pula. Lagi. Tengok, bagi dia orang tengok sini. Lai. Sini, cuba tengok ni. Nampak? Kecil je kan? Nak tengok lagi kecil? Tengok yang tu. Tapi selalu hidup kan, korang hidup, korang tengok perkara ni berlaku, biasa je. Tapi korang tahu tak, daripada kecil ni sebenarnya akan menjadi besar. Nak tengok besar? Nampak? Benda ni dah runtuh, dah pecah. Saya tarik pecah. Tengok belakang ni pula. Lagi. Tengok, bagi dia orang tengok sini. Ini adalah kesan daripada kecil jadi besar. Sebab apa? Sebab orang dekat luar sana dalam industri cuma tahu daripada kosong nak bina sampai siap. Tapi benda ni adalah reverse engineering. So now, insyaAllah saya akan dedahkan rahsianya di dalam seminar Forensic Engineering and Structural Investigation. Nanti jumpa saya pada 12 hari bulan Jun 2025. Komen saya nak dekat bawah ni, nanti kita orang PM you all. Jumpa nanti 12 Jun 2025.